good. I feel good. Akulah raja sindiket kad kredit palsu. Zon Lembah Kelang. Betul. Ya, Mak. Aha. Kejap lagi baliklah. Kalau baru pukul 10. Syam. Kasar lagi. Baik, bos. Kalau satu-satunya harapan aku. Apa ni? Kita orang. Aku dah lama tak makan daging. Norin? Memang aku nak dengar penjelasan dari engkau. Lepas, bang. Tolong, bang. Lepas. Otai. Jangan apa-apa ke Norin. Chip tu ada kat aku. Kau bawa cik tu dan jumpa aku dekat tangga kecemasan Blok D sekarang. Blok B, Blok D. B. Blok D. Dodol lah. Ya. Aku datang sekarang. Dodol. Dodol. Macam mana nak matikan telefon ni? Tekan Mira tu lah. Mana ni? Makcik, sedaplah nasi lemak ni. Terima kasih. Apa boleh cerita semua rumah berat. Baik, baca. பாரு என்னோட லட்சியமே ஒரு சுமாரான பொண்ணை காதலிக்கிறது தான். நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. நீ எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி. என்னது நான் உனக்கு தங்கச்சா? டேய் எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியும்டா. நீ அந்த சீந்தி பிள்ளை தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்க. இரு உங்க அப்பா கிட்ட போட்டு கொடுக்குறேன். ஏய் தங்கமா. போடா. ஏய் தங்கமா. போடா. நான் உன்னை காதலிக்க முயற்சி பண்றேன். டேய் குமார். என்னங்க பண்ற? எங்க போய் தேடுறா? ஒழுங்கா வீட்ல இருக்கணும். பாருமா. Dah lebih 6 bulan kita berkenalan dan tanpa kita sedari, persahabatan yang tidak disengajakan ini telah menjadi titik permulaan bagi cinta kita berdua. Kini, saya terasa amat merindui diri saudari yang jauh di sana. Diam tak diam, kita dah nak habis belajar pun sekarang. Lepas ni kita akan masuk ke alam pekerjaan pula. Tak apalah yang akan kita tempuh nanti kan? Betul. Tak lama lagi, Gumar pun akan jadi doktor kan? Ya. Kalau tahu Kelly tak bagi,
bawa lari adik kau, lepas tu kahwin dia. I knew that I would not